Itulah kalau Cik Amirul kata dia akar rambut dia ni banyak. Jadi dia ni tak ada akar rambut. Hai Carriers, hari ini kita dalam siri Jejak Tani. Bersama saya hari ini adalah Abeli. Abeli. Okey, so kita kat mana ni Abeli? Di kampung dengan Bukit Puteri. Oh, berapa luas yang Cik ada sekarang ni, keluasan padi? Satu tempat ni 6 ekar. Sebelum ni guna baja yang macam mana? Sebelum ni saya guna produk biasa-biasa lah. Sini saya nak guna fertilizer dengan racun yang Cik Amirul bagi tu. Saya tengok anak padi ada potensi lah untuk meningkatkan tu saya rasa. Anak padi memang nampak segar, cepat tinggi. Musuh pun sampai sekawal. Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh padi saya ni dah 55 hari. 55 hari. Hanya satu kali baru saya sembuh BN fertilizer. Kos dia memang rendah. Kalau saya guna racun serangga yang saya beli, mungkin 2 kali ataupun 3 kali dah. Itu satu penjimatan lah bagi saya. Cik happy tak? Cik gembira tak dengan hasil yang ada sekarang? Rasa gembira. Musim lepas tidak secantik ni padi. Jadi musim ni pakai produk daripada Bermejo ni cantik. Cik nak recommend tak dekat petani-petani sawah-sawah lain BM fertilizer yang kita ada sekarang? Dia orang bertanya ni, guna apa padi yang boleh semacam ni, secantik ni? Saya tak cakap lagi. Sebab saya tak cakap tu, saya nak tengok hasil saya dulu dapat. Barulah saya nak cakap dekat orang. Sebab kita ada bukti.